Assalamualaikum dan selamat malam guys. Bertemu lagi dengan saya, Andi Explorer. Okey, untuk lokasi kali ini saya bawakan anda ke rumah yang dikatakan sebagai rumah Dr. Gila. Dan untuk malam ni saya bersama dengan Mr. Adam Official. Assalamualaikum semua. Hari ini saya bersama dengan Andi Explorer. Kami merasai suasana di Banglo Dr. Gila. Banglo Dr. Gila, ramai yang tahu di Johor Bahru ini, tapi daripada site saya belum saya mampu untuk rakamkan kerana waktu itu saya bersama dengan Andi, saya buat live di TikTok dan Andi explore. Tapi ada beberapa perkara yang berlaku seperti orang belakang ada komplain lah, dan Andi settlekan sebab katanya ada beberapa orang yang datang mengganggu ke lokasi itu dan membuatkan benda yang ada di rumah itu, di banglo itu, mengganggu mereka. Wallahualam bisawab. So korang roll dulu, layan dulu video Andi sampai habis. Saya hanya ada di hadapan dan rakaman saya hanya untuk live. Dan insyaAllah kita akan comeback di masa yang akan datang. Okay, rumah ni orang gelar sebagai rumah Dr. Gila. Okay, dan kali ni saya bawakan anda ke rumah banglo Dr. Gila ini. Okay, Mr. Adam ada kat dalam sana. Okay, nampak lampu dia. Yup. Alright. Okay, saya akan masuk dulu. Mr. Adam akan ada kat luar. Okay, ini daripada luaran lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masuk pintu harapan terus. Okey, jumpa dia punya tangga lah. Ini adalah satu ruangan. Dah, tukar tangan. Okey, sebenarnya tadi saya dengan Mr. Adam kita orang nak repeat balik tau. Kalau anda semua ingat tempat apa tu, bas, tempat-tempat bas tu yang kita orang pernah pergi dulu. So tadi kita orang dah sampai sana, tapi tempat tu dah, bas tu satu pun tak ada. So sekarang kami bawa ke lokasi yang kedua, iaitu rumah banglo Dr. Gila ni. Wallahualam. Dia punya tingkat pun semua ada papan .
tandas. Okay, macam yang anda semua tengok kan, memang nampak lah ni. Banglo ni memang banglo daripada zaman British dulu. Okay, kat sini ada logokan. Saya pun tak ambil masa yang lama sangat sebab saya nak bagi peluang kepada Mr. Adam pula untuk masuk ke sini. Lagipun saya baru sampai daripada Kuala Lumpur dan terus datang membuat eksplorasi ataupun membuat tinjauan di rumah banglo ini bersama dengan MRA. Besar bilik ni. Kubur pintu tadi yang tertutup kosong seperti yang anda dapat tengok sekarang memang kosong. Oh, dia punya bentuk bilik ni sama dengan bentuk bilik tadi. Okay, macam mana? Sebab saya ada perasan satu komen, ada seorang viewer ni dia minta saya datang ke sini. So, sekarang malam ni saya bawakan ke rumah Dr. Gila JB. Tapi kita tengok keadaan pada waktu malam je lah siang saya tak datang. Okay, jom. Dengar tu, dia punya suara kat bawah. Okay, sekarang kita tengok daripada luar pula Okay, kita tengok luar.
Ini daripada belakang. Saya tak selalu sangat tau, sebab di sebelah sana tu ada rumah-rumah. Sebab tadi saya perasan ada satu rumah tu, walaupun sekarang dah pukul 1 pagi, ada orang lagi kat luar. Takut nanti cahaya yang saya suluh ni tersuluh dia punya rumah, bukan mengganggu pula Cantik kan rumah-rumah lama ni, semua cantik-cantik. Ada orang kat sana, jadi tak syok lah. Nanti orang cakap, apa pula kan. Ok, tak apalah. Sebab tu saya dah lama tahu tempat ni, tapi saya tak datang. Sebab ni lah, sebab dia... Saya ada pergi berjumpa dengan orang yang tinggal di belakang rumah banglo Dr. Gila JB dan telah pun jelaskan kepadanya yang kami ni datang hanya untuk melakukan eksplorasi. Dan saya juga dimaklumkan yang terdapat segelintir orang yang datang ke banglo Dr. Gila JB ini membuat bising dan membuat sesuatu sehinggakan keluarganya diganggu. Wallahualam. Ni orang dah bising tau. Malah kita pergi depan balik. Okay guys, semoga kita berjumpa di video dan juga lokasi yang berikutnya. Assalamualaikum.